Kau nampak apa yang beza dengan burger-burger lain? Dia tak ada mayonis dengan... Hidup di zaman Anwar Ibrahim ni, brother, tak macam dulu. Dulu kita kalau jumpa burger je, tu zaman tu baru RM1, RM1 lebih. Standard lah, Ramli, burger Ramli. Lepas tu sos, cili, mesti ada sayur kan. Lepas tu kau tambah kreatif. Orang buat tu, orang buat ni, tambah cheese, tambah apa semua. Tapi sekarang ni bro, zaman moden, kita dah ada macam-macam jenis burger. Dan depan aku ni ada salah satu burger yang moden. Burger moden which is dia tak pakai patty tradisional. Dia pakai ayam. Ayam ni dia pakai boneless thigh. Jadi thigh tu dia potong, dia buang tulang, dia marinate, lepas tu dia masak. Masak, lepas masak tu dia dip it dalam dia punya special sauce pula. Sauce dia tu pula dia kata ialah mushroom sauce. Mushroom sauce dia homemade. Lepas tu dia sediakan dengan salad. Dia bagi kita fries. So this is a modern punya burger lah. This is street food. Street food dah tak macam dulu lah kan. So depan aku ni ada burger ni macam ni. Dia ada burger, ada fries dengan salad, dengan sos extra. Sos extra ni kau kata kau boleh request. Aku fries ni, aku geng ada garam kau tahu. Tapi brother ni aku tak tahu dia jaga buah pinggang, dia tak suka tak garam. Kita fries ni kena tak garam pun jadi. Bang boleh minta garam lain kali bang Tak boleh. Bismillah. Fries standard lah kan. Tapi brother ni aku respect. Kau minta baru dia buat. Jadi fries tu panas. Dia tak ada sejuk-sejuk kan. Just sejuk sikit lah sebab dari tadi dah buat kan. Aku sibuk sikit. Biasalah peniaga dengan peniaga, ginilah kan. Fries crispy. Sedap. Fries is fries lah tapi dia masak crispy. Okey, dia pakai coral salad. Ada cherry tomato. Lepas tu ada onion. Okey, lepas tu dia punya yang aku rasa menarik lah kat sini, dia punya vinaigrette ni. Dia punya vinaigrette ni dia buat sendiri. Vinaigrette ni dia punya dressing lah. Dressing dia buat sendiri. Okey. Dia punya bagi portion pun cantik, just nice untuk seorang. Tak banyak sangat, tak sikit sangat, just nice untuk seorang. Okay, kita try ya. Ni kita try punya salad. Aku ambil sikit ni dengan tomato. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Masam dia sampai, lemak dia ada. Kalau bagi aku lah memang matching dengan vegetable ni, dengan dia punya salad ni memang matching. Aku suka. Sedap. Ni sedap. Ni taste aku macam ni. Orang 9 kalau makan kena masam pun jadi kan. Tak masam tak jadi lah, tak kono. Dia punya vinaigrette ni memang ngam dengan aku. Dia masak dia sampai. So ni dia punya main star of the night. Okay, kalau kau tengok sini aku nak introduce lah. Okay, burger biasalah, roti dia sapu butter, dia toast. Lepas tu dia punya patty dengan sos. Bawah ada salad lagi. Kalau makan burger ni kena ada salad. Kalau kau letak, kalau kadang kan setengah-setengah orang dia letak apa je? Dia letak kopis kan. Kopis sedap, crunchy, tapi kau dah rasa something missing tau. Dia macam kopi ori. Okay, aku try ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya marination ngam, on point, meresap sampai dalam. Dia punya daging pun dia tak overcook. Lepas tu dia punya sos ni, dia rasa mushroom tu dengan dia punya cream dia tu nice. On point. Dia punya mushroom dengan dia punya creamy tu sampai. Dan matching dengan ayam tu. Lepas tu masuk pula dengan salad tadi. Ada pula rasa vinaigrette sikit tu. Salah satu penting roti juga, roti penting tau. Kau tengok kadang-kadang orang jual burger, roti dia pakai roti yang kering tau tak. Bila kau makan, roti tu dia tak ada bite, macam span roti tu. Bila kau koyak kan kau dapat dia span. Tapi ni kau boleh nampak, bila aku gigit dia cantum, dia connected. Maknanya roti ni dia moist, sedap. Bila macam ni kau makan pun kau tak rasa macam kering tau mulut kau. Ini dia nice. Roti pun kena pandai pilih Siapa yang jual burger, please take note. Roti pun penting. Kau nampak apa yang beza dengan burger-burger lain? Dia tak ada mayonis dengan sos. Sebab apa dia tak ada mayonis dengan sos? Sebab kau nak highlightkan rasa patty ayam ni, ayam yang dia potong sendiri ni, dengan marination dia nak bagi rasa. Sebab apa? Bila kau letak mayonis dengan sos, boleh, tapi dia akan overpower dia punya rasa ni. Bila overpower kau punya marination, kau punya sos, kau punya apa, segala effort kau habis dekat situ. Some people pula dia suka letak banjir tu. Mungkin taste dia lah, tapi bukan taste aku. Kalau kau dah letak banjir macam itu, dah tak rasa apa babe. Memang dah hilang. Semua kau punya hard work berapa jam kau buat je, tak rasa apa.
Macam ni dia saja nak bagi aku tengok. Dia bagi ni ekstra supaya kau nak naikkan, elevate lagi rasa ayam ni. Sebab bukannya senang bang nak dibun. Kalau kau dah biasa buat dibun okey lah. Tapi kalau kau baru belajar macam aku dulu, aku pakai pisau 2 bang nak dibun ayam ni. Pisau kecil, pisau besar. Nak buang tulang punya cerita tu. So dia ada satu lagi yang Aloha ada denas. Tu sedap. Kuatan tu memang sedap. Sebab apa? Dia tambah tu biasa. Manis. Tapi manis tu bukannya daripada sos. Manis tu potong babe. Ini manis nanas. Cun. Nanas tu pula dia grill dulu. Jadi dia ada rasa macam caramelize tau. Dia macam caramelize. Caramelize. Sebab dia dah angur-angur sikit. So nice lah yang tu. So nice. So next time kalau datang, boleh try yang ini. Ini nama dia grilled chicken burger. Tak ada nanas. Harga dia RM13. Yang ada nanas tu nama dia Aloha. Aloha tu RM15. Ataupun kalau korang nak rasa isi ayam saja dengan ini tanpa roti pun ada juga. Kalau cakap je nak grill chicken, tu harga dia RM18. Tu ayam besar. Jadi berbekalkan dengan makanan yang berharga RM13 datang dari Pocket Aim kan. Kau akan dapat fries macam ini, single portion. Puas makan bang, ni cukup. Salad single portion cukup juga. Burger macam ini. Kau tengok roti pun besar kan. Ayam cukup marination. Suap kuah dia bagi lebih. Apa yang kau nak? Kau makan je lah.